6 Mei 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita masuk kepada surah yang baru. Surah yang dimaksudkan adalah surah Al-Jin, yang merupakan surah Makkiyah, mengandungi 30 ayat dalam susunan Al-Quran yang memiliki tempat yang ke-72. Dalam kitab-kitab tafsir mengatakan, sebagai contohnya kata Imam Qurtubi, keseluruhan surah ni turun selepas surah Al-A'raf. Demikian juga disebut yang dikeluarkan, takhrijkan oleh Ibn Daris, Nahas dan juga Ibn Mardawai. Begitu juga Imam Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa surah ni turun keseluruhannya sebelum Nabi berhijrah, merupakan surah Makkiyah. Ini merupakan pendapat juga yang masyhur daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Abdullah bin Az-Zubair dan selain daripadanya. Kalau kita lihat surah Al-Jin ni mempunyai 28 ayat ataupun 30 ayat, mengikut bezaan pendapat para ulama di kalangan Basrah dan juga Kufah. Kalimah-kalimah yang terdapat padanya adalah sebanyak 285 kalimah dan huruf yang terdapat padanya iaitu 870 huruf. Demikianlah seperti ini kira disebut dalam tafsir Hadaiq Rawhi wa Raihan. Jadi kalau kita lihat surah ni dinamakan dengan surah Al-Jin kerana berkaitan dengan keadaan para jin ketika mereka mendengar bacaan Quran, beriman dengannya, kemudian mereka menjelaskan hubungan mereka dengan manusia, yang mana usaha mereka juga untuk mendengar ataupun mencuri pendengaran dalam ketetapan Allah kepada para malaikatnya untuk ditugaskan dalam operasi para malaikat ni terhadap ketetapan Allah dalam pentadbirannya. Maka mereka ni bila cuba untuk mencuri berita di langit, mereka akan lempar dengan bintang yang dibakar. Dan selain daripada itu, kita dapat lihat juga dalam surah Al-Jin ni mengenai perbicaraan golongan jin yang menakjubkan, iaitulah di antara mereka ni ada yang mukmin dan ada yang kafir. Jin ni adalah satu alam yang kita tidak dapat melihatnya, tidak ada jalan untuk mengetahuinya melainkan dengan wahyu daripada Allah. Perlu diingatkan bahawa dinamakan surah Al-Quran ini, dia adalah satu perkara yang dapat membangkitkan jiwa berfikir dan jiwa untuk menganalisa apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kepentingan beriman kepada perkara gaib dengan cabang-cabangnya sangat banyak dalam perkara yang namanya akidah. Dan antara perkara yang paling menonjol ialah alam jin yang sedang kita bincangkan. Satu alam yang diyakini kewujudannya oleh umat Islam, bahkan oleh penganut agama-agama samawi keseluruhannya. Malah turut juga dipercayai oleh sebahagian penganut agama-agama lain. Tidak ada yang menolak kewujudan jin secara mutlak melainkan golongan ahli falsafah, Batiniyah, Qadariyah dan orang yang mengingkari agama dan berpegang kepada pendekatan eksperimen semata-mata, sebagaimana kebiasaan mereka mengingkari apa sahaja yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Jadi ini adalah satu ruang untuk mengingatkan kembali kepada dalil-dalil naqli dan juga akli yang membuktikan kewujudan jin secara hakiki, bahawa dia bukan satu dongeng yang diwarisi manusia dari generasi kepada generasi yang berikutnya seperti yang didakwa oleh golongan pengingkar agama ni. Bahkan ini merupakan satu akidah yang teguh dan asli. Kita beriman dengannya sebagaimana kita beriman dengan perkara-perkara gaib, seperti juga kewujudan syurga, perkara yang namanya azab kubur, para malaikat dan perkara-perkara gaib yang menjadi teras kepada akidah. Kalau kita menelusuri dalil tentang kewujudan jin dalam Al-Quran, ternyata juga dalam hadis yang menyebut tentang kewujudannya, dan begitu juga dengan ijma' para ulama. Ini antara yang dapat kita lihat pada awal surah Al-Jin bila Allah Taala menceritakan, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin qalu inna sami'na qur'anan ajaba." Ini contohnya, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran dan mereka pun berkata, sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Begitu juga kita dapat lihat dalam surah Al-An'am bila Allah mengatakan, "Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum." Mengapa kamu sekalian jin dan juga manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul pada kalangan kamu yang membacakan ayat-ayatku kepada kamu dan beri amaran kepadamu tentang pertemuan hari kamu ini. Itu juga kalau kita baca bila Allah menceritakan tentang dalam surah Al-A'raf yang lalu ayat ke-38, "Masuklah kamu ke dalam neraka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum kamu di kalangan jin dan juga manusia." Maka jelas perkataan jin ini disebut begitu banyak sekali. Kalau kita pergi pada sirah pula, perkara yang nama kewujudan jin ni dia termasuk dalam
perkara yang tawatir secara maknawi, kerana sebutan tentang mereka ni datang dalam kumpulan hadis-hadis sahih yang sangat jelas, melibatkan berbagai tempat dan juga berbagai konteks yang buktikan kewujudan mereka dan menolak pandangan golongan yang ingkar padanya. Antaranya hadis yang Nabi SAW menyatakan, khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jan minan nar, diciptakan malaikat itu daripada nur, diciptakan jin itu daripada lidah api, dan diciptakan Adam sebagaimana yang telah pun diterangkan kepada kamu. Ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari juga Muslim, muttafaqun alaihi. Begitu juga kalau kita lihat nanti, kita akan meneliti bagaimana Nabi SAW menceritakan kedua-dua perkara itu merupakan makanan jin, iaitu merujuk kepada tulang dan juga najis haiwan. Tulang binatang sembelihan kita itu makanan kepada jin, dan najis haiwan menjadi makanan kepada haiwan mereka. Di mana nanti kita akan lihat serombongan jin datang bertemu dengan Nabi SAW dari Nasibin. Mereka ni sebaik-baik jin, kata Nabi. Mereka minta bekalan makanan daripada aku, lalu aku berdoa kepada Allah agar mereka tidak melalui tulang ataupun najis makanan, melainkan itu menjadi makanan untuk mereka. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Demikian juga bila digambarkan Allah Ta'ala mencipta 100 rahmat. Hadis ni pun pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Al-Isra, bahawa Allah telah menjadikan 100 rahmat. Dia menurunkan 100 rahmat sahaja untuk dibahagi-bahagikan di antara jin, manusia dan binatang, ternakan dan juga serangga. Jadi dengan rahmat Allah yang satu inilah berkongsi-kongsinya binatang makhluk yang Allah jadikan, sehingga gajah yang besar itu tidak menginjak anaknya, harimau yang ganas itu tidak makan anaknya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Begitu juga kalau kita lihat antaranya satu hadis yang menarik daripada Abu Sa'id. Beliau berkata, aku datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ketika aku sedang duduk di sisinya, aku mendengar satu bergerak di bawah katilnya, rupanya seekor ular. Lalu aku bangun. Abu Sa'id bertanya, apa yang berlaku padamu? Aku menjawab, ada ular di sini. Beliau bertanya, apa yang kau mahukan? Aku berkata, aku mahu membunuhnya. Lalu Abu Sa'id pun menunjukkan kepada rumah seorang sahabat Ansar yang mana terlibat dalam perang Ahzab. Ketika perang Ahzab berlaku, ni orang muda ni, dia minta izin untuk pulang ke rumahnya. Dia baru berkahwin. Nabi pun mengizinkannya dan merintahkannya pulang membawa senjata. Kenapa? Rupanya dia sampai di rumah, dia melihat isinya ada di luar rumah. Isinya mengisyaratkan, beritahu kepadanya, jangan tergesa-gesa sehingga kau melihat apa yang menyebabkan aku keluar. Bagi orang Arab, sifat hishmah, sifat cemburu yang ada pada mereka. Sampai isteri pun hendaklah berada dalam kawasan rumah, sepatutnya dalam rumah, jangan keluar menayangkan diri seperti itu kepada orang ramai. Jadi bila dimasukkan dalam rumah itu, tiba-tiba melihat seekor ular yang sangat mengerikan, menakutkan. Bunuh ular itu dengan lembingnya. Sahabat dia yang baru pulang dari perang Ahzab yang minta kepada Nabi untuk pulang sekejap. Ular itu di lembingnya, dalam ular itu menggelepar. Perawi hadis mengatakan, iaitu Abu Sa'id berkata, aku tidak tahu siapa yang lebih awal matinya, sama ada lelaki yang bunuh ular itu ataupun ular yang dibunuhnya. Jadi ini menceritakan bagaimana ular yang dibunuh itu merupakan jin sebenarnya. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya terdapat di Madinah ni ada beberapa jin yang telah memeluk Islam. Maka kalau kamu melihat ular masuk ke rumah kamu sebagai contohnya, hendaklah kamu beri amaran kepadanya sebanyak 3 kali. Jangan terus membunuhnya. Jika dia beri amaran, memberi ugutan seperti itu, menakut-nakutkannya, dia masih lagi kekal di situ, maka itu masa untuk kamu membunuhnya. Maka itu merupakan ular yang sebenar-benarnya. Tapi kalau ia lari, ia merupakan jin yang berteduh atau berlindung di rumah kamu. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Dan menceritakan juga tentang perkara ni yang merupakan perkara gaib yang kita beriman dengannya, iaitu satu bab daripada ijma'. Telah berlaku ijma' tentang kewujudan alam jin ini di sisi para ulama Ahlus Sunnah. Maka siapa yang mengingkari kewujudan mereka, dia telah mengingkari satu perkara yang maklum minaddin bid-darurah, satu benda yang pasti disebut dalam agama ini. Jadi siapa yang mengingkari perkara seperti yang warid dalam Quran seperti ini, berarti dia telah pun keluar dari agama. A'azanallahu minha. Moga Allah selamatkan kita daripada keadaan seperti ini, yang mana tertakluk pemikiran itu kepada semuanya nak kena eksperimenkan. Kalau terbukti, maka barulah nak beriman. Tidak, kita orang beriman di atas prinsip apa yang warid dalam Quran, dalam hadis, kita menerimanya. Sebab itu berkata Ibn Hazm Al-Andalusi, seorang ulama yang terkemuka, pernah kita bincangkan kitab beliau sebelum ini, telah datang nas yang warid mengatakan perkara ini, bahawa jin merupakan satu umat yang berakal, mampu membezakan. Mereka juga menerima taklif, dan mereka juga menerima peringatan tentang azab kalau mereka ingkar. Mereka juga berkembang biak, dan juga mereka juga mati macam manusia. Jadi seluruh umat Islam telah bersepakat di atas perkara itu. Bahkan orang Nasara, Majus, Sabik dan kebanyakan Yahudi juga mengatakan demikian, kecuali golongan Yahudi Samirah saja, kata Ibn Hazm. Kemudian Ibn Hazm berkata lagi, maka siapa yang mengingkari jin atau mentakwilkan mereka dengan takwilan yang mengeluarkan mereka dari zahir makna itu, maka jatuhlah dia kafir, musyrik. Bahkan kata Ibn Hazm lagi, orang yang semikian, jika ada sesebuah kerajaan Islam, kalau mereka ni menolak kewujudan ni, bahawa canggah dengan akal logik mereka, mereka ni layak dibunuh. Itu juga kalau kita lihat pandangan Syekhul Islam, bahawa seluruh umat Islam ni mengaku kewujudan jin. Bahkan majoriti orang kafir seperti juga ahli kitab, kebanyakan kaum musyrikin Arab dan selain mereka daripada keturunan Hudzail contohnya, bangsa India kuno dari dulu lagi, bahkan daripada keturunan Ham, majoriti golongan Kanaan ni Yunani, bahkan semua daripada keturunan Yafith ni, keturunan Nabi Nuh yang pernah kita bincangkan dahulu. Majoriti mereka ni mengakui kewujudan jin. Bahkan mereka juga mengakui perkara-perkara yang digunakan untuk mendapat bantuan jin, seperti azimah
jimat seperti tangkal. Nanti kita akan lihat perkara ni dalam surah Al-Jin berkenaan dengan kata-kata jin bahawa manusia itu suka minta bantuan pada mereka, padahal itu merupakan satu penipuan dan ketertipuan saja. Jadi selanjutnya kalau kita lihat dari sudut dalil akal lah, dalil akli. Tadi kita bincangkan aklinya, ijma'nya. Bila kita lihat dari sudut akalnya, pendekatan akal yang membuktikan kewujudan jin ini dengan dalil-dalil yang banyak yang telah dikemukakan, bahawa sebagai contohnya Nabi SAW sendiri menceritakan tentang jin. Jadi dari sudut akalnya, bahawa akal membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi SAW, kerana pemilihan baginda ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah baginda merupakan manusia yang paling benar. Mustahil Allah memilih Nabi daripada kalangan orang yang bercakap dusta. Jadi Nabi telah mengkhabarkan kepada kita, nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana perkhabaran Nabi SAW tentang alam gaib yang berada di luar jangkauan panca indera kita yang 5 ini. Jadi cukuplah bahawa kewujudan satu alam makhluk yang kita tidak lihat atau tidak kita rasa termasuk dalam ruang kemungkinan menurut akal. Jadi maksudnya akal tidak menolak sepasti kewujudan makhluk yang tidak mampu dikesan oleh kemampuan kita atau tidak mampu dirasai oleh panca indera kita. Allah SWT Maha berkuasa menciptakan makhluk yang tidak kita lihat, maka tidak ada makna untuk mendustakan kewujudan golongan jin ini. Bahkan pendustaan seperti itu sebenarnya bercanggah dengan akal yang sihat. Demikian juga kalau kita lihat di sudut apa yang kita observe lah, yang kita perhatikan, hampir-hampir tidak ada satu zaman pun yang kosong tidak ada daripada kisah manusia melihat jin, yang mana digambarkan dalam pahaman ataupun ideologi ataupun agama ataupun apa yang diperhatikan lah, yang mereka ni melihat jin ni muncul dalam bentuk manusia, dalam bentuk anjing, dalam bentuk ular, dalam bentuk haiwan-haiwan tertentu. Bahkan kalau kita tengok kitab-kitab sejarah pun ada lukisan-lukisan berkenaan. Jadi ini merupakan titik persamaan di antara kisah-kisah yang sampai kepada kita daripada bangsa yang berbagai itu dengan apa yang kita lihat, yang kita dapat kaji, yang sampai kepada kita dalam wahyu Al-Quran melalui surah Al-Jin yang akan kita bincangkan ini. Jadi kesemua berita ini seperti tidak boleh tolak, tak boleh dinafikan. Ini merupakan satu dalil tambahan lah terhadap apa yang kita bincangkan, aklinya, ijma'nya. Ini pemerhatian kalau kita lihat apa yang kita observe. Jadi sungguhnya kewujudan alam jin ini merupakan satu ujian bagi manusia mukallaf. Melaluinya akan jelas sifat seseorang, sikap dia. Adakah dia membenarkan sepenuhnya apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, atau dia mendustakan sesuatu yang belum dicapai oleh akalnya. Jadi inilah perbezaan yang paling nyata di antara mukmin dan kafir, iaitu mereka yang dalam dirinya ada keraguan, ada kekufuran. Jadi Al-Quran ni tidak ada sebarang keraguan padanya, dia petunjuk bagi orang beriman. Kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah pun, iaitu orang beriman kepada apa? Iaitu orang beriman kepada Al-Ghaib wa yuqimus salah. Ni antara iqamatus salah dan juga al-iman bil ghaib, al-infaq, daripada apa yang mereka dikurniakan ni semua dapat kita lihat pada awal surah Al-Baqarah. Senarai yang dikemukakan, senarai semak untuk orang beriman, antaranya beriman pada perkara ghaib, yang menjadi topik bincangan kita dan surah Al-Jin pada kali ini, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan bincangan ini dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.